Azri Syam sebentar tadi, tetapi percubaan yang dilakukan oleh Azri Syam, rembatan yang dilakukannya tidaklah begitu kuat. Terus ITM melakukan asakan di sebelah kanan. Fadli sebentar tadi cuba untuk mencari Afif Ashraf, tetapi akhirnya kawalan yang kurang baik daripada Afif. Kesal cuba untuk memecah kebuntuan, memecah kekentalan barisan pertahanan pasukan UiTM, tetapi akhirnya tindakan Arni yang sia-sia saya rasa, kerana tiada siapa rakan-rakan di atas untuk pasukan UiTM kembali mengawal perlawanan. Fadri, Afif kembali semula ke seberang sini untuk Ikram. Ikram mencari Afif. Afif lepas, tetapi percubaan Afif berjaya dihalang oleh Muhammad Faizul Azwan Ramli. Kita perhatikan Afif berjaya melepasi kawalan Syah Nuriman, tetapi akhirnya berjaya dipintas oleh Faizul. Lagi sepakan ke dalam kali ini. Hampir-hampir sentuhan pemusnah menerusi percubaan Azri Syam Masum. Kita perhatikan menerusi sepakan ke dalam ini. Rembatan yang dilakukan oleh Azri Syam cuba disambut oleh Zulfadli sebentar tadi, tetapi bola tinggi melewati palang gol. Setakat ini pasukan UiTM dilihat lebih banyak melakukan asakan-asakan yang mampu untuk mencipta jaringan, tetapi muncullah percubaan-percubaan yang dilakukan tidak menepati sasaran. Gerakan diatur oleh KKSL. Taran cuba untuk mencari Farid, tetapi berjaya dipintas. UiTM melakukan serangan sekali lagi. Satu peluang untuk pasukan UiTM dari seberang sini, berjaya melepasi penjaga gol, tetapi cuba untuk mendapatkan sepakan penalti, namun tidak, kata pengadil. Satu gerakan yang dilakukan oleh Muhammad Zulkhairi Ahmad, kita perhatikan dia cuba untuk masuk ke dalam kawasan D, berjaya mengatasi penjaga gol pasukan KKSL Khairul Izwan, tetapi pengadil menyatakan dia merebahkan badan. Farid, antara menarik daripada Farid. Percubaan kali ini hampir-hampir untuk pasukan KKSL. Walaupun mereka jarang-jarang sekali melakukan percubaan, tetapi apabila ancaman hadir, kita perhatikan di sini satu turning yang baik dilakukan oleh Syah Nuriman Hamid sebelum melakukan rembatan. Namun begitu sepakannya tidak menepati sasaran. Kali ini peluang untuk pasukan UiTM. Jujurlah tindakan pantas daripada Fitri. Sepakan penjuru buat pasukan UiTM. Apa yang cuba dilakukan oleh Azri Syam. Dia mungkin mahu melakukan percubaan terus, tetapi tolakan yang terlalu kuat daripada Faizuddin Abbas yang baru dimasukkan. Lagi pertukaran dilakukan oleh Adi Zairul Nizam, pengendali pasukan UiTM. Ini peluang untuk pasukan KKSL pula mengatur gerakan. 3 pemain di dalam kawasan D. Namun begitu clearance yang dilakukan oleh Azri Syam. Farid Muhammad berjaya mengubah keadaan. Namun begitu kawalan kurang kemas yang dilakukan oleh Syahril. UiTM mengawal keadaan. Tarana mencari Zulkhairi.
Masih lagi Zuhairi, kali ini dikawal oleh Fitri. Ya, asak oleh Zuhairi. Semula Farid mengawal untuk KKSL. Dan kini bola berada dalam kawalan Zuhairi. Masih lagi Zuhairi ke belakang sedikit. Semula untuk Fitri di seberang sana. Fitri kembali dimasukkan. Fitri untuk Syahrir, kembali untuk Fitri. Farid sedikit ke bawah dan akhirnya clearance yang dilakukan oleh Faizuddin Abbas. Farid rembatannya pula cuba untuk melakukan percubaan dari jarak jauh tetapi tinggi melewati palang gol. Time out untuk kedua pasukan. Pastinya banyak yang akan diperkatakan oleh kedua pengendali, iaitu Kusmaini Nur dan juga Adi Syarul Nizam. Setelah perlawanan tinggal kira-kira 5 minit saja lagi untuk ditamatkan, tetapi kedudukan masih lagi kekal tanpa jaringan. UiTM yang turun dengan misi untuk mempertahankan kejuaraan mereka setelah pasukan wanita mereka cemerlang dengan menewaskan pasukan Politeknik Kota Kinabalu di pentas akhir yang berlangsung sebelum ini. Melalui jaringan tunggal Nuri Atikah Isamuddin untuk pasukan UiTM wanita mengekalkan kejuaraan buat kali yang kedua berturut-turut. Ini pasukan lelaki mereka pula berdepan dengan misi yang sama, mahu mempertahankan gelaran yang disimpan sejak 2 musim lalu. Sementara lawan yang ditentang Kolej Komuniti Selangor pula mempunyai dendam yang harus dilunaskan. 5 minit yang terakhir di separuh masa yang pertama. UiTM melakukan asakan, peluang untuk UiTM, tetapi satu peluang yang cukup terbuka dimiliki oleh Fauzul. Mujurlah ada pemain pasukan KKSL berjaya memintas kedudukan itu. Satu lagi rembatan yang dilakukan, tetapi terlebih dahulu kita perhatikan peluang yang dimiliki oleh Faizul. Ketika pintu gol sudah pun terbuka, tetapi tindakan cemerlang daripada Zuhairi. Sliding yang dilakukan menyelamatkan pintu gol pasukan KKSL. Itu adalah peluang yang terbaik yang dimiliki oleh UiTM setakat ini. Kekal tanpa jaringan. Kira 4 minit 30 saat saja lagi akan ditamatkan babak yang pertama. Terus UiTM melakukan asakan. Fauzul, masih lagi Fauzul cuba mencari ruang melakukan percubaan, tetapi akhirnya Farid mengawal keadaan untuk pasukan KKSL. Fitri melakukan clearance. Di penghujung babak pertama ini KKSL lihat lebih banyak bertahan. Mereka asakan demi asakan. Satu lagi percubaan yang berjaya dilakukan oleh Akmal, tetapi sekali lagi Khairul Izwan, penjaga gol pasukan KKSL, bertindak cemerlang. Sepakan ke dalam untuk pasukan UiTM. Satu lagi percubaan dari luar yang cuba dilakukan sebentar tadi oleh Ali Mahat. Kali ini peluang untuk pasukan KKSL musuh Fitri. Sayang sekali rembatan Fitri, 1-1 diselamatkan. Kembali semula UiTM untuk mengatur serangan balas, tetapi kali ini tindakan yang kurang cermat yang dilakukan oleh Ali Mahat ataupun Akmal Yazad sebenarnya. Satu lagi peluang untuk pasukan KKSL. Kali ini rembatan Farid Muhammad pula tinggi melewati palang gol. Semakin rancak perlawanan ini, khususnya di penghujung babak yang pertama ini. Inilah antara para penyokong daripada kedua pasukan yang hadir untuk memberikan sokongan. UiTM bergerak, peluang untuk pasukan backheel yang cuba dilakukan oleh UiTM menerusi Ali Mahat, tetapi tidak menepati sasaran. 2 lawan 2. Satu rembatan yang cuba dilakukan oleh
Muhammad Azri Basali tidak menghadirkan bahaya untuk pasukan UiTM. Kita perhatikan rembatannya jauh tersasar daripada pintu gol. Ali Mahat untuk Fauzul, ditanduk keluar oleh Fitri. Ternyata setakat ini Fitri bertindak cemerlang, baik ketika mengatur gerakan ataupun serangan untuk pasukan KKSL maupun membantu barisan pertahanan ketika mereka diasak oleh pasukan UiTM. Sebagai penjuru untuk UiTM, tetapi kali ini tindakan Akmal Yazad pula. Seorang lagi pemain yang beraksi dalam Liga Kebangsaan ataupun Liga Futsal Kebangsaan bersama-sama dengan pasukan Felda United. Ada 4 pemain pasukan UiTM yang beraksi dalam Liga Futsal Kebangsaan, sementara 2 pemain kebangsaan, iaitu Ali Mahat dan juga Fauzul Hazir. Satu peluang untuk pasukan KKSL, tetapi rembatan Fitri berjaya diselamatkan oleh Azrin, dan akhirnya menyaksikan Fauzul dipersalahkan. Asakan yang dilakukan ke atas Azri Basali tidak direlakan oleh pengadil. Fitri sekarang mencuba untuk mencari Afiq Nadi di sebelah kanan, tetapi terlalu kuat. Kurang 2 minit untuk ditamatkan. Kini UiTM mengatur gerakan. Satu peluang kali ini cantik. Jaringan yang berjaya dilakukan oleh Ali Mahat. Muhammad Ali Mahat meletakkan pasukan ATM 1-0. Kita perhatikan gerakan yang dimulakan oleh Akmal Yazad. Satu lorongan mencari Ali Mahat. Kita perhatikan pergerakan menarik yang dilakukan oleh Ali Mahat dan melepaskan rembatan kaki kiri. Akhirnya berjaya untuk menewaskan Khairul Izwan, penjaga gol pasukan Kolej Komuniti Selangor, untuk meletakkan UiTM 1-0 di hadapan. Minit yang ke-18, akhirnya Ali Mahat meletakkan pasukan UiTM di hadapan. Ali Mahat yang dinobatkan selaku pemain terbaik ketika membantu pasukan UiTM membelasah Kolej Komuniti Sabah 7-1 pada aksi yang kedua peringkat kumpulan. Dia turut menjaringkan 1 gol dalam perlawanan itu. Dan dia juga menjaringkan gol ketika UiTM menewaskan Kolej Komuniti Pahang dengan keputusan 9-2. Begitu juga ketika menumpaskan MMU pada aksi suku akhir dengan keputusan 6-3. Itulah antara rekod terbaik yang dilakukan oleh Ali Mahat dalam saingan Grand Finale musim ini. Kurang seminit saja lagi perlawanan akan ditamatkan. Kedudukan memihak kepada pasukan UiTM 1-0. Menerusi jaringan Ali Mahat pada minit yang ke-18. Sementara itu KKSL cuba untuk melakukan asakan, melakukan gerakan. Namun setakat ini mereka masih lagi gagal untuk menembusi. Sukar sekali untuk mereka memecah kekentalan benteng pertahanan pasukan UiTM. Azwan untuk Fitri percubaan. Satu peluang Farid, tetapi
Sudah pun bersedia untuk melakukan hadangan adalah Fauzul yang turut membantu. Kembali Azwan, dibiarkan untuk pintu penjaga gol mereka. Ini minit akhir, saat yang terakhir, dan begitulah siren panjang dibunyikan menamakan aksi di babak yang pertama. Dengan menyaksikan kedudukannya, pasukan UiTM mengatasi pasukan College Community Selangor dengan keputusan 1-0 hasil jaringan Ali Mahat. Untuk meletakkan pasukan UiTM di hadapan, memisahkan dengan UiTM 1, College Community Selangor 0 di babak yang pertama. Kita berehat seketika sebelum kita bersama dengan Azlan Mubin. Internet terendah dan banyak lagi dalam satu plan dengan Hotlink. Ekspresi diri dan serlahkan bakat anda dalam sesi uji bakat pertandingan nyanyian lagu Melayu antarabangsa Palma 2012. Pertandingan ini akan melalui uji bakat peringkat saringan dan separuh akhir mengikut kategori lelaki dan wanita. Lokasi uji bakat dilaksanakan mengikut zon di seluruh negara. Hanya 10 orang peserta yang mendapat undian paling tinggi di peringkat separuh akhir akan dipilih ke peringkat akhir pada 3 November 2012 bertempat di Auditorium Perdana Angkasa Puri. Untuk maklumat lanjut, sila layari alamat URL seperti tertera. Barisan jago-jago muda yang bakal menggegar arena badminton dunia dengan smash terhebat. Kini tampil beraksi dalam kejohanan badminton kebangsaan terbuka Pahang 2012. Isnin 15 Oktober 1 pagi di TV1. Sukan terbaik hanya di RTM. Internet terendah dan banyak lagi dalam satu plan dengan Hotlink. Baik, selesai sudah 20 minit yang pertama. Keputusan sudah pun kita ketahui bahawa UiTM kini mendahului dengan 1-0 hasil jaringan pemain kebangsaan Ali Mamat yang pada satu ketika permulaannya kita dapat saksikan perlawanan agak seimbang di antara UiTM dan College Community Selangor ini, tetapi hadir pada minit saat lebih kurang berbaki dengan 2 minit gol yang meletakkan UiTM kini mendahului dalam separuh masa yang pertama. Selepas ini kita akan saksikan bagaimana debaran pula dalam penentuan kejuaraan. Adakah UiTM akan mengekalkan mencari kemenangan ketiga ataupun sebaliknya College Community Selangor mencari kemenangan pertama. Pertemuan kali ketiga tahun lepas ketika peringkat akhir tewas dengan 4-6, kemudian ketika sekit zon tengah mereka tewas sekali lagi, dan kali ini pertembungan dalam memburu membalas dendam sebenarnya. Baik, saya tidak kesorangan pada ketika ini. Sebelum kita menanti debaran 20 minit seterusnya, saya bersama dengan antara individu yang cukup bertanggungjawab dalam kejuaraan futsal IPT ini, iaitu Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi. Jadi selamat datang Datuk. Sama-sama, terima kasih. Okey, baik Datuk, baru selesai kita saksikan separuh masa yang pertama. Jadi Datuk, bagaimana Datuk melihat setakat ini penganjuran sambutan bagaimana melibatkan ke semua IPT setakat ini dalam kejuaraan futsal IPT? Ya, saya lihat pertandingan futsal semakin mendapat sambutan dan semakin hangat, bukan saja oleh pelajar lelaki tetapi juga oleh pelajar perempuan. Dan saya juga difahamkan sejak diadakan kejohanan ini
mutu permainan juga bertambah baik lagi. Datuk nyatakan bahawa mutu semakin meningkat. Jadi antara objektif, kalau kita lihat bagaimana Kementerian Pengajian Tinggi, antara objektif ingin melahirkan lebih ramai atlet kebangsaan. Jadi setakat ini Datuk melihat prestasi ataupun adakah mungkin selepas ini mungkin lahir lebih ramai atlet ke negara menerusi mahasiswa, bukan hanya atlet kebangsaan pada ketika ini? Saya difahamkan dalam futsal juga kita ada beberapa pemain negara yang mewakili beberapa buah universiti ataupun IPT, dan memang itu dasar kita. Kita nak cuba capai 30% daripada atlet negara itu lahir daripada universiti. Jadi sebab itu kita menganjurkan, misalnya minggu depan kita menganjurkan SUKIP, sukan KPT, dan ini terbuka kepada semua IPTA, IPTS, Politeknik, College Community dan ini antara cara kita. Satunya memang nak melahirkan pelajar yang seimbang akademik dan juga co-curriculum, tapi juga nak mencapai matlamat melahirkan atlet-atlet negara yang hebat-hebat. Okey, terima kasih tu. Dan sebelum saya bersama dengan Yang Berhormat Datuk, jadi jangkaan Datuk UiTM ataupun College Community Selangor? Saya rasa KPT menang. Saya kena adil. Okey, terima kasih tu. Okey, itulah antara individu yang cukup berusaha keras serta bersama dengan Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi kita juga tahniah juga kepada Kementerian Pengajian Tinggi kerana berjaya menganjurkan kali ketiga. Ini merupakan tahun ketiga, yang mana kali pertama pada tahun 2010 dan selepas ini tahun depan turut akan diadakan, dan ini merupakan kejohanan futsal IPT ini antara kalender tahunan Kementerian Pengajian Tinggi bagi melengkapkan mengembangkan lagi sukan negara kita. Baik, saya juga akan terus bersama dengan seorang lagi yang turut antara individu bersama-sama menyokong menjayakan kejohanan futsal IPT ini, iaitu saya bersama dengan Encik yang berusaha, Encik Mazlan Mokhtar, pengurus kawasan Pantai Timur Maxis. Jadi terima kasih sekali lagi Encik Mazlan. Okey. Jadi ini kali pertama Maxis bergandingan bersama dengan KPT dalam menjayakan kejohanan futsal IPT. Jadi setakat ini bagaimana penglibatan Maxis sendiri setakat ini? Yang pertama kali, memang ini kali pertama kita terlibat dengan usaha KPT ini. Kami amat berbesar hati kerana telah dijemput sebagai penaja untuk pertandingan futsal IPT ini, dan sememangnya pihak Maxis sentiasa menyokong aktiviti-aktiviti belia dalam menjayakan acara sukan. Okey. Jadi bagaimana anda melihat setakat ini penganjuran ataupun prestasi pelibatan mahasiswa dalam kejohanan futsal IPT ini? Saya tengok persembahan begitu tinggi sekali standardnya, dan dia punya pengacaraan pun, dia punya organisasi semua begitu standard, mengikut international standard, dan kita amat gembira dengan apa yang kita lihat pada hari ini. Okey, selepas ini bagaimana perancangan? Mungkin akan terus bergandingan bersama dengan KPT untuk tahun depan? InsyaAllah ini merupakan kali yang pertama. Of course, lepas ni kita kena balik, kita kena nilai. Dari apa yang kita lihat sepanjang ini, memang kita gembira, dan mungkin murah rezeki. Alhamdulillah, tahun depan tu harap-harapnya kita akan, mungkin siapa tahu mungkin kita akan bersama lagi. Ya, insyaAllah. Soalan terakhir, soalan cepu mas. Tadi Datuk dah jawab. Cik Mazlan, jangkaan siapa bakal bergelar juara? Itu begitu susah, tapi saya rasa kemungkinan UiTM akan menang pada hari ini. Okey, terima kasih Cik Mazlan. Okey, itulah dua individu wakil daripada KPT dan juga Maxis, iaitu sokongan ataupun pasukan sokongan yang turut menjayakan kejohanan futsal Grand Finale IPT bagi musim 2012 ini. Baik, kita akan saksikan debaran 20 minit yang seterusnya dalam separuh masa yang kedua, tapi kita akan berehat seketika, sekembali nanti separuh masa yang kedua. Berehat seketika. Internet terendah dan banyak lagi dalam satu plan dengan Hotlink. Penuhi impian anda dalam karnival bakat My Gempa. Sertai uji bakat mimpi ke bintang pencarian bakat satu Malaysia tanpa had umur, memiliki bakat luar biasa, unik dan kreatif. Kepada adik-adik berumur 12 tahun ke bawah, sertailah uji bakat Lantai Cilik. Kami mencari kumpulan penari tarian tradisional terdiri daripada 4 hingga 10 orang ahli.
dan anda yang berkebolehan dalam koreografi tarian tradisional berumur 18 hingga 30 tahun sertailah uji bakat My Ekspresi. Bawa bersama CD-1 dan peralatan muzik, satu salinan kad pengenalan berserta gambar 4R. Oktober ini bermula 9 pagi hingga 6 petang di Taman Budaya JKKN Terengganu. 1 hingga 5 Oktober, RTM Kedah 8 hingga 12 Oktober dan RTM Kuching Sarawak 15 hingga 19 Oktober. Kadar internet terendah dan banyak lagi dalam satu plan dengan Hotlink. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia, bertemu kembali. Perkeliling baru mengenai peraturan perjalanan pegawai awam ke luar negara atas urusan persendirian hanya prosedur biasa. Berkuat kuasa 1 Oktober lalu, ia bertujuan menambah baik sistem perkhidmatan awam. Menurut Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Dr. Ali Hamzah, berikutan kenaikan gaji perkhidmatan awam, semakin ramai pegawai kerajaan kini mampu ke luar negara secara persendirian. It's a normal process on the circular because now as income increases, there will be more officers going overseas on their own. So we just need to have a check and balance kind of system. Menurut Datuk Seri Dr. Ali, ia hanya perlu diawasi dan ditegur bagi menambah baik perkeliling itu. Beliau berkata demikian apabila diminta mengulas kenyataan Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX, Datuk Omar Osman, yang mempersoal mengenai peraturan itu semalam. Datuk Seri Dr. Ali juga memaklumkan beliau akan memperjelas berhubung peraturan baru itu kepada QPEX pada pertemuannya dengan mereka dalam masa terdekat. Beliau turut mengingatkan penjawat awam yang keluar negara atas urusan persendirian supaya memastikan semua perbelanjaan mereka adalah dari simpanan sendiri. Surat Perkeliling Am bilangan 3 tahun 2012 yang baru itu menetapkan semua pegawai awam yang ingin ke luar negara atas tujuan persendirian perlu mendapatkan kelulusan pegawai tinggi mengikut jawatan dan kategori pegawai. Ia yang ditandatangani Datuk Seri Dr. Ali menggantikan Surat Perkeliling Am bertarikh 1 Mac 1984 dan 11 Jun 1986. Beliau sebelum itu menghadiri program gotong royong penjaja satu Malaysia di Medan Selera Jalan Raja Muda Abdul Aziz, Kampung Baru. Peruntukan 11.4 juta ringgit disediakan bagi membaik pulih 4 penempatan rumah pangsa dengan 3 daripadanya terletak di Alustar di bawah program strategi Lautan Biru Kebangsaan ke-7 Kejiranan Indah NBOS 7. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Cho Chee Hyung menjelaskan satu lagi penempatan tersebut terletak di Seremban, Negeri Sembilan. Menurut beliau, 2 buah rumah pangsa lagi iaitu di Ipoh, Perak dan Lakin, Johor Bahru akan turut dilaksanakan sebaik kerja-kerja pemulihan di 4 lokasi terbabit selesai iaitu sebelum akhir tahun ini. Antara kerja yang dijalankan termasuk mengecat bangunan, menukar tangki air yang berkapasiti tinggi, menaik taraf longkang, surau jalan dan tempat letak kereta serta mengindahkan lanskap serta taman kanak-kanak. Rumah pangsa di Lobak, Seremban dan Setiajaya di Alustar yang dilancarkan penghujung Julai lalu kini 50% siap dan 20% siap. Kita ada 4 tempat, Setiajaya, Sebang Terus dan Sebang Kuala dan Lobak, semua add up 11.4 million macam itulah. So kita jangan lupa kos tu amat tinggi kan, sebab banyak rumah-rumah pangsa sudah lama tidak diselenggara. Beliau bercakap kepada media selepas Majlis Pelancaran Strategi Lautan Biru Negara ke-7 Kejiranan Indah NBO 7 di Rumah Pangsa Simpang Kuala dan Seberang Terus di Alustar.